Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Fakul Adin bin Muazzam Nizam. Saya berumur 5 tahun. Saya dari Tarikat Integrasi Dunia Khalifah Seksyen 29. Hari ini saya akan menyampaikan satu syair yang bertajuk Berkanan Barat Jangan Berlebihan. Mari kawan, dengarlah cerita tentang makanan yang sedap rasanya. Ayam goreng, dia tentang bersama, ramai suka, tidak berkata. Burger, sosis, juga pizza, baunya wangi dan buka selera. Namun jika selalu dijamah saja, badan mudah sakit akhirnya. Berkanan western, banyak minyak, garam dengan gula juga banyak. Kalau dimakan terlalu kerap, badan lesu, tidak cergas. Kita perlu makan berpada buah dengan sayur. Jangan dilupa minum air putih setiap masa supaya badan sihat sentiasa. Anak bijak dengan nasihat, pilih berkanan yang lebih sihat. Makan seimbang setiap hari, hidup ceria berseri-seri. Sekian, terima kasih. Wah, tahniah diucapkan kepada Fakrul Adin.